Seorang lelaki diajak kahwin oleh seorang wanita yang akan buatkan lelaki ni meninggal dunia. Kalau korang nak kahwin ke tak dengan perempuan ni? Ada satu drama yang baru keluar dekat iQIYI. Tajuk dia Fate Chooses You. Cerita ni dia mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Lun Xianzhao, lakonan Ren Jialun. Lelaki ni dijatuhi hukuman mati, tengah menunggu hukuman mati. Tapi tiba-tiba datang seorang wanita. Wanita yang bernama Xin Mei, lakonan Wang Hairun. Perempuan ni muncul tiba-tiba kat depan Lun Xianzhao ni dan ajak lelaki ni kahwin dengan dia. Tapi kenapa dia nak kahwin dengan seorang lelaki yang tengah menunggu untuk dihukum mati? Jawapan dia senang je. Sebab Xin Mei ni, dia ni boleh dikatakan sway lah. Siapa yang kahwin dengan dia akan ditipu bala. Senang cerita, mati. Dan satu-satunya cara untuk hapuskan sway dia tu ataupun dia punya sumpahan tu adalah dengan berkahwin sebanyak 3 kali. Dan Lun Xianzhao ni calon dia yang ketiga. Dia setuju juga kahwin dengan Xin Mei ni walaupun dia tahu dia akan mati kalau dia kahwin dengan perempuan ni. Tapi yang korang tak tahu, Lun Xianzhao ni dia ada plan dia juga. Dia cuba nak palsukan kematian dia. Drama ni tengah ditayangkan dekat iQIYI sekarang. Aku sebenarnya agak tertarik dengan dia punya plot. Tapi menarik gila kalau korang layan drama ni, korang tengok 2 episod pun korang akan tertarik dah. Tambah-tambah pula pelakon-pelakon dia memang best mat. Dan cerita ni aku boleh rasa ada banyak part-part yang menyedihkan. Pasal cinta, pasal pengkhianatan. Tambah-tambah pula bila korang tengok cerita ni, bila part Xin Mei tu, dia kehilangan memori dia. Sebab Lun Xianzhao ni dia tak nak rahsia dia terbongkar. So bila korang tengok cerita ni, korang akan dapat tengok macam mana dua watak utama ni cuba untuk melawan dan dalam masa yang sama diorang ni jatuh cinta. Dan aku tengok cerita Fate Chooses You ni dekat iQIYI dengan TV Xiaomi TV S Mini LED Series 2026. Saiz dia 65 inci mat. Memang puas hati tengok cerita ni dekat TV Xiaomi ni. Dia punya motion dia super smooth. Gambar dia tak payah cakap mat. Memang gila punya clear. Masa aku tengok cerita ni tadi, rasa macam tengok dekat sinema mat. Macam tengok kat wayang. Korang bayangkan mini sinema dekat rumah korang. Macam tu lah aku rasa tadi. Serius aku cakap, memang puas hati tengok cerita Fate Chooses You ni dekat TV Xiaomi yang terbaru ni. Cerita Fate Chooses You ni korang boleh tengok dekat iQIYI. Macam biasa korang boleh tengok kat website iQIYI ataupun download je aplikasi iQIYI. Mudah je. Aku tahu ramai peminat-peminat drama. So aku nak tanya dengan korang, apa agaknya nasib kedua-dua watak utama dalam cerita Fate Chooses You ni? Akan ada happy ending ke ataupun ending yang menyedihkan? Cuba komen kat bawah. Nyaman.